Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran Tarannum kelas kebayaran Quran kita pada hari ini. Sebelum tu Ustaz nak revise balik apa kita telah belajar minggu lepas, iaitu kita telah mempelajari Tarannum Nahwan lah, iaitu daripada segi pengertian, sejarahnya. Kemudian kita telah belajar peranan Nahwan itu sendiri, iaitu kita tengoklah memang kesesuaian ayat dia tenang dan lembut, dan kita telah mendalami tentang sifat-sifat dia juga. Dan insya-Allah kita pun dah praktik minggu lepas, cuma secara basic insya-Allah kita akan pergi lagi detail lagi pada hari ini insya-Allah. Yang pertama Ustaz nak tengok kamu tenang, tarik nafas pelan-pelan, tenang, jangan takut, insya-Allah semua boleh ikut. Okey, kita ikut silibus kita 2 KKQ kita bermula dengan ayat 10 dan 11 dulu pada harakat yang pertama. Jadi Ustaz nak kamu semua dengar dulu. 1 2 3. Okey. Untuk harakat 1 kita masukkan terus dalam ayat. Tengok anak panah ni. 1 2 3. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Jadi kita kena amatilah anak panah ni supaya tak berlari air lagu dia. InsyaAllah kita akan teruskan pada ayat 13 pada harakat yang kedua. Dengar elok. Okey, masukkan terus insya-Allah. 1 ikut Ustaz. 1 2 3. Fi jannatin na'im. Dia naik cuma dan ke jannatin boleh berundah, dia naik lagi dan maintain sahul dan terusnya na'im. Sekali lagi ya. Fi jannatin na'im. Okey, baik, semua dapat tangkap. Jadi ada jugalah panduan di bawah ni gerakan ilustrasi, dan insya-Allah Ustaz akan kongsikan kepada kamu semua pada hari lepas kelas nanti. Jadi kita proceed ke langkah ketiga. Harakat ketiga, minta maaf. Jawab. Okey, kita aplikasikan terus. 1 2 3. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Dia agak makin naik harakat ni makin macam lah kan. Dia naik sikit nak data sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Jadi kita teruskan kepada harakat yang keempat dengan elok dan macam turun lah. Dia punya sebab dah duduk kepada koror. Okey. Dia makin turun. Jadi kita masukkan terus ikut anak panah. 1 2 3. Ala sururim mawdunatim muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dia makin turun dan untuk harakat kelima kita tengok dia akan naik pula sikit. Jadi semua kena fokus lah. Sebab dia naik maka nawang. Dia naik dan hul, naik hul dan naik hul. InsyaAllah satu ikut 1 2 3. Yatufu alaihim wildan
InsyaAllah. Untuk harakat limut, dia naik sikit-sikit. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. InsyaAllah itu sahaja untuk Tarannum Nahawan. Jadi insyaAllah kita akan lebih mempraktikkan lagi Tarannum Nahawan supaya kamu dapat membaca Al-Quran dengan tarannum yang kita pelajari dan membawa manfaat kepada semua insyaAllah. Jadi sekian sahaja kelas pada hari ini. Harap semua boleh mempraktikkan lagi surah. Jika tak faham, boleh jumpa Datuk Ustaz selepas ini insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.